kita dah go from the basic yang hakikatnya life is temporary. Kita akan meninggal juga satu hari nanti. We want to make an effort to avoid dipanggil kembali dalam keadaan yang menyesal lah. So that's the starting point. And then kita dah tadi ada aktiviti, semua tengok ayat-ayat Quran, beberapa ayat kita compare, dan obviously ayat-ayat tu tunjuk bahawa masuk syurga tu berdasarkan amalan yang kita buat. Bukan sekadar tahu banyak, bukan sekadar boleh bincang banyak, tapi apa yang kita buat. Hence kita nak bincang lah, so apa yang kena buat. So salah satu benda yang paling core berdasarkan ayat yang menggambarkan tujuan hidup kita ialah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Right? So kita bincang lah ibadah ataupun hamba Allah, dan dalam konteks Allah mengkontrakan antara hamba Allah dengan isu rezeki kan, cari makan. Dan kat sini adalah pembincangan kita. So, yes, it is true that, kenapa saya suka highlight benda ni, sebab memang kesibukan kita, Muslim or non-Muslim, daripada kecil, kita punya aim tu banyak pasal isu rezeki. Kenapa kita nak studikan yang bagus, sekolah yang bagus, universiti yang bagus, kerja yang bagus, is mainly isu rezeki lah. Right? So, kalaulah hidup kita, memang itulah kita punya kitaran, sampai ke pencen, lepas tu baru nak cari surau kat mana. It is a very risky way of life lah. Right? Alright. So, hopefully, it is very important, you understand, it is very important to understand apa yang aku perlu buat sebagai hamba Allah. Itu satu. Okay. Kita nak pergi pada ayat yang seterusnya.